Ihram adalah pakaian suci bagi jemaah haji dan umrah. Lelaki memakai 2 helai kain putih tanpa jahitan, manakala wanita pula berpakaian menutup aurat dengan sederhana. Warna putih melambangkan kesucian dan persamaan tanpa darjat atau pangkat. Dalam ihram, terdapat larangan yang perlu dipatuhi. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh menutup kepala atau wajah, tidak boleh memotong kuku atau rambut dan tidak boleh berburu. Semua larangan ini mengajar kita disiplin, kesabaran dan fokus hanya pada ibadah. Ia juga melatih hati agar sentiasa ingat bahawa kita adalah hamba Allah yang sama di sisinya.